Ni kita nak review spot parking. Spot parking ni memang sesuai lah. So tak kena kacau orang. Parking pun baik bawah pokok. So tak nampak. Okay, nampak kereta. Okay, tu ada motor. So parking motor sini tu masuk rumah kecil tapi padu. Itulah review kita hari ni. Nak review parking, kat mana parking sesuai. Siapa-siapa yang nak campus macam aku kat, parking ni sesuai lah, boleh tahan lah. Banyak lagi kosong. Siapa nak join dengan aku, nak jimat duit, boleh lah. PM account ni kita ejah-ejah. So far tempat ni memang sesuai. Highway sebelah lah. Keluar terus sampai highway. Nak beli makanan-makanan pun senang. Okay, hari ni aku nak share. Bangun pagi lah awal. Ni aku nak siap-siap pergi mandi. Aku buka lampu. Punya power bank ni ada lampu. Aurat. Okay. Dia ada lampu lah. Okay, sekarang dah pukul 5.30. So aku tak payah lambat amat kan. Kalau kau nak pergi mandi masjid, kalau boleh, janganlah sampai orang azan. At least kau pergi sebelum orang azan. Tak ada ramai sangat orang. Okay, aku nak siap-siap pergi masjid ni. Baru bangun. Alhamdulillah duduk bangun awal. Kalau bangun lambat, masalah. Ni function dia. Okay, aku nak siap-siap. Aku dah ambil. Aku ada satu beg kecil. Dalam beg kecil tu aku letak pakaian aku. Sini pakaian. So aku boleh pilih. Aku pilih mana pakaian aku nak pakai. Jaga aku nak pergi kerja. Aku masuk kerja pukul 8. So boleh lah. So siap. Lepas tu masuk kerja. Dah siap power bank ni. Power bank 10,000 backup. Sebab dia aku banyak gadget. So aku ada standby. Aku dah beli 2 benda ni. So satu habis bawa pergi office, bicah kat office. Macam tu lah, dia kena bijak. So aku standby 2. Yang tu satu yang besar ni satu. Nampak. Ke flow. Ni satu. Lepas tu aku ada portable charger macam ni lah. Aku punya power bank. Yang ni beli. Yang kecil ni senang. Dia jimat space. Nampak mana. Ni yang model yang macam bateri ni. Yang ni kecil sebab senang aku akan bawa pergi office lah. Aku bawa pergi office, aku charge kat office. Lantak lah. So mana-mana boleh jimat. Aku jimat. So far aku punya jadual aku shift. Kadang pagi, kadang malam. Hari ni aku OT. So kena ni lah. Kena pergi je lah. Patutnya aku shift pukul 12 malam. Tapi hari ni aku OT sebab ada kerja kat office lah. Pergi mandi. Nanti aku tunjuk kat mana aku mandi. Tapi aku tak tunjuk tempat mana. Aku tunjuk just suasana je lah. Biasalah mana-mana masjid kau kena pandai cari. Ada masjid yang boleh support musafir. Ada masjid yang dia open je. Ada masjid macam mana. So aku tunjuk suasana je lah. Apa nak tahu detail lah, boleh PM aku. Kalau kau betul-betul memang kat camper memang macam aku duduk solo, memang tak ada rumah, aku akan tunjuk lah kat mana detail. So far kalau macam untuk suasana ni tak payah lah. Kau orang boleh nampak pandai cari sendiri lah kawasan masing-masing. Okay. Aku nak siap-siap. Aku nak pergi mandi. Gerak dulu. Lagi aku sambung. Okay, pilih-pilih baju. Aku simple je. Aku punya style aku beli. Aku ada seluar third quarter yang memang ngam-ngam. Dia macam tight pun ada. So ambil baju. Kat mana aku beli baju aku? Aku ke share lah. Tempat favourite aku beli di Decathlon. Memang aku dah jumpa lah favourite. Dia kalau kau nak ke camper ni, kau boleh. Kau punya standard dah je. Kau boleh jadi macam Mark Zuckerberg tu. Bukan nak cakap dia bagus, tapi simple lah. Kau beli baju satu pattern, so kau tak nak pening lah. Kau beli je 15 pasang benda yang sama. Macam aku memang suka seluar ni. Ni main aku punya seluar.
Cheap run. Nanti aku tunjuk lah kat mana aku beli. Nanti akan ada satu episod kat mana aku beli ni. Harga dia mahal tapi padu lah. Kau boleh pakai, senang lah. Kau pakai dalam seluar. Lepas tu kau balik kerja, kau terus boleh buang 2 flat tu boleh cycle. Macam tu lah. Flat tu kau tak ada bazir nak basuh banyak kali. Kau basuh je, kau boleh pakai lah. Aku kerja 4 hari, so aku boleh recycle 4 hari satu seluar. Tak cerita lah siapa siapa kerja office kantor tapi boleh. Macam tu lah lelaki kan. Dia seluar dalam dia tak kotor sangat. Sabun aku dah standby. Siap-siap aku letak sedekah kat masjid. Tak masjid, siapa nak guna-guna lah aku. Pasal aku ni bukan jenis kerja pakai betul. Kerja ada lah, bukan saja lah. Memang nak jimat banyak. Sebab aku pun dah tengok tu, ada terinspirasi dengan siapa cikgu kat TikTok ke mana. Ada cikgu tu dia pergi, itulah suasana. So aku dah pakai motor sebelah, so aku perlu rider, so ada bag, so buka dah bag rider misi. Hahaha. Atok apa tuala jangan lupa. Minum air dulu. Air penting. Sudah. Tak, biarlah pasal aku ni. Sebab ni hari kedua aku ada beli cyber store. So macam malas lagi nak kemas. Biarlah. Malas lagi nak kemas. Sekejap lagi balik mayang subuh ni. Baru keluar tu. Macam ni lah suasana. Ni biasa rapak lah. Luas je kereta ni. Kalau rapak semalam punya video tak ada jalan-jalan lah. Tu kalau aku perasan kan. Kalau aku perasan belah sana tu, nanti kaki boleh meluncur sebab barang tu ada benda yang nak clearkan lagi. Nanti aku tunjuk lah. Aku loading balik semua. Bila aku dah loading proper, nanti aku tunjuk sekali lagi. Tak apa, ni memang untuk suasana hari-hari lah. Nama pun dairy kan. Nak letak lah. Okay. Lah. Tak tunjuk kat masjid pula. Itulah sana pagi-pagi kan. Okay. Sampai masjid ada barang. Masjid dah buka. Sekarang berapa? 5.20, 5.30. Parking semalam tak nampak kan. Okay, aku tunjuk sikit. Ni parking. Parking baik punya. Memang redup. Personal lama.
yang elegan, manual, apa pokok. Parking ya. Ke sana ada. Luas je parking. Yang tahu je tahulah tempat ni.